بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama sekali lagi pada kali ini untuk kita sama-sama merayakan. Kita ni tuan-tuan, orang Islam kita ni banyak raya. Dia tak hanya raya puasa, raya haji saja. Kita ada raya Isra' Mi'raj, raya Maulidur Rasul, raya Hijrah, macam-macam. Jadi inilah hari-hari kebesaran kita seluruh umat Islam untuk kita meraihkan, merayakan, meramaikan, memeriahkan dengan pelbagai aktiviti keagamaan di surau dan masjid kita ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan dengan taufik, hidayah dan juga kebaikan, rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas usaha kita yang walaupun nampak kecil seperti ini, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala besar sekali ganjaran dan pahalanya. Tuan-tuan, paksa diri yang walaupun rasa susah nak datang ke masjid malam ini kerana ada urusan itu dan ini, tapi paksa diri juga datang juga malam tu kerana kita nak meramaikan, nak mengimarahkan, nak memeriahkan program kita ini, majlis keagamaan kita ini. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala sedang menyediakan kepada dia berbagai-bagai kebaikan dan juga pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan orang-orang yang mengunjungi rumah Allah ini, masjid dan surau ini, orang-orang ini akan diberikan kepada dia di syurga nanti dengan tempat yang berupa istana, yang berupa rumah, yang berupa mahligai kepada dia. Kenapa? Kerana orang ini dia kasih kepada rumah Allah, dia suka ke rumah Allah, dia suka untuk memeriahkan, mengimarahkan dan meramaikan rumah Allah dengan berbagai aktiviti keagamaan. Baik, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita berkumpul, kita seperti yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi tadi, kita nak merayakan malam Isra' Mi'raj, raya Isra' Mi'raj. Okey. Baik. Baik. Kita nak merayakan Isra' Mi'raj. Jadikan ianya sebagai raya. Jangan hanya raya puasa, raya haji je, tapi termasuk juga peristiwa yang besar seperti ini kita jadikan sebagai perayaan, sebagai tanda kita ini sangat peduli kepada apa-apa yang berkaitan dengan agama kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan besok 27 Rajab, bersempena dengan peristiwa Isra' Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi sedikit penerangan tentang Isra', apa makna Isra', apa makna Mi'raj secara umum. Baik,
Tiap-tiap tahun kita duk sambut Isra' Mi'raj, tapi kita tak tahu apa dia Isra' Mi'raj ni. Yang kami tahu ustaz datang bagi ceramah, bagi kuliah. Iya aja. Kemudian habis sembahyang Isyak, makan sikit-sikit balik, macam dia aja. Masih tahu apa dia Isra' Mi'raj. Baik. Secara umum kita tak dapat nak terangkan secara detail mendalam kerana kita tak cukup masa. Kita malam tu pun kita mau ambil masa yang panjang gila kerana masing-masing pun ada urusan dan berbagai hal yang lain. Jadi kita ambil sedikit masa antara maghrib sehingga ke Isyak, kita tambah sedikitlah masa selepas Isyak itu insya-Allah. Iaitulah pengertian Isra' Mi'raj. Isra' ialah perjalanan darat, jalan darat daripada Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin ni tuan-tuan, kalau dulu orang Arab dulu dia orang perjalanan pakai unta. Unta ni dah kira laju tuan-tuan, laju, dia merentasi padang pasir. Dulu unta ni macam Mercedes kita lah, macam BMW kita tu, macam kereta kita yang hebat-hebat tu. Perjalanan Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin itu sudah memakan masa lebih daripada 1 bulan, sekitar 40 hari lebih. Tapi Nabi bertolak daripada Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin ini dengan 1 malam je. Biasanya orang pergi 40 hari atau lebih. Nabi pergi pada waktu itu 1 malam je. Ini yang menjadi kehairanan, menjadi satu benda yang tak masuk akal di kalangan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi mereka ini ketawa aja dengan Nabi, gelak pada Nabi, pasal tak masuk akal. Tetapi kita orang yang beriman ini jangan ikut perangai mereka. Semua nak kira masuk akal. Kalau tak masuk akal, saya tak terima. Maka yang Nabi cerita, Nabi kata dalam kubur ada siksa kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita tak percayalah, pasal tak masuk akal. Pasal akal boleh terima hanya bila dikambus, masukkan jenazah dalam kubur, balik seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mayat tadi akan hancur lerai, menjadi tanah, tinggal tulang belulang saja. Itu yang akal kita pakai. Kita tak terima pada akal yang Nabi bagi tahu dalam tu ada azab, dalam tu ada satu jenis yang namanya azab ular yang didatangkan untuk mencari-carikan daging-daging manusia yang orang itu di atas dunia dulu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pakai, kita tak terima kerana tak masuk akal. Tak tuan-tuan. Peristiwa-peristiwa benda-benda yang macam ini, azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, dibangkitkan di mahsyar, kehidupan yang sengsara di mahsyar, melalui titian sirat, ditimbang segala amal ibadahnya. Itu semua adalah perkara yang kena pakai iman. Apa dia iman? Percaya. Apa yang dibawa oleh Nabi, tidak ada yang palsu, tidak ada yang bohong, tidak ada yang main-main, tak ada omong-omong kosong. Maka kita ini percaya dengan Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi. Itu maknanya, itu namanya iman. Yang kita duk beriman tu. Maka sebab itu tuan-tuan, ada benda yang tidak nampak pada akal, tak boleh lihat, tak boleh mencapai pada akal. Itu perkara itu termasuk dalam perkara beriman. Seperti tadi, azab kubur, siksa kubur, ada nikmat kubur, ada syurga, ada neraka, ada malaikat. Siapa pernah lihat malaikat? Tak pernah. Tapi takkan kita tak percaya? Siapa pernah tengok hantu? Tak pernah. Tapi ramai orang nak pergi kemeh malam-malam pun takut. Kejut bini, teman suruh pergi, teman di pintu jamban nak kemeh je.
Takut hantu. Pernah tengok hantu je? Pernah tengok hantu makan? Sik. Pernah tengok hantu kemeh berak? Sik. Tapi kita takut. Hati-hati, jangan lalu malam-malam tu bawah pokok tu. Pokok embang yang besar tu. Jangan lalu situ. Pasal orang cakap ada hantu raya sia. Jangan lalu sana. Kita tak pernah jumpa hantu raya tu. Tapi percaya ada hantu. Habis tu Nabi cerita ada malaikat, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada syurga, ada neraka. Pasal apa tak percaya? Itulah namanya iman, yakin, percaya. Walaupun tak sampai pada akal. Tuan-tuan, begitulah peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku. Dia tak dapat capai pada akal kerana pertama, tengok. Orang pergi Makkah ke Masjidil Aqsa 40 hari lebih. Nabi pergi 1 malam je. Tak dapat terima akal. Abu Jahal, Nabi ni dia tengah sedih. Nabi ni berhari-hari sedih pasal apa? Pasal pertama, isteri baginda Nabi Sayyidah Khadijah meninggal. Yang kedua, bapa saudaranya Abi Talib meninggal. Mereka ni yang banyak bagi sokongan, bagi dorongan, bagi kekuatan pada Nabi, dakwah Nabi kepada umat Islam. Bila mereka meninggal, sedih Nabi. Bayangkan isteri yang banyak memberi dukungan kepada Nabi, Sayyidah Khadijah, bagi segala-galanya hartanya digunakan untuk jalan dakwah, meninggal. Sedih Nabi. Bila sedih, Allah mendatangkan satu perkara kepada Nabi untuk mengembirakan hati Nabi. Allah jemput Nabi pergi ke satu dunia yang orang tak pernah pergi ke sana. Nun, dunia mana? Dunia masa hadapan. Orang tak pergi ke sana, tak pernah sampai. Tapi Nabi pergi dah. Pasal apa kita kata Nabi dah pergi ke sana, masa hadapan? Pasal Nabi dah pergi dan melihat neraka. Nabi dah pergi melihat syurga. Nabi melihat bagaimana orang kena siksa. Padahal orang kiamat belum berlaku lagi. Tapi Nabi dah lihat dah. Nabi pergi ke masa hadapan. Allah jemput, Allah bawa Nabi. Nak mengembirakan hati Nabi. Orang yang baik ni tuan-tuan, orang yang beriman ni, adik-adik, Allah sayang dan Allah gembirakan hati. Seperti Nabi SAW. Nabi balik, turun daripada Isra' Mi'raj. Abu Jahal tengok Nabi gembira, seronok. Padahal baru-baru ni sedih. Ni nampak muka gembira. Wahai Muhammad, kenapa engkau seronok sangat dan gembira sangat? Nabi ni jujur. Nabi tak sembunyi-sembunyi. Nabi kata apa? Nabi kata, aku ini di Isra' Mi'rajkan daripada Makkah ke Masjidil Aqsa dan ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Abu Jahal ketawa gelak je. Pasal apa? Pasal benda tak masuk akal. Abu Jahal kata, nak tak aku panggil semua orang, berhimpun semua, kau cerita dekat semua mereka, kau pergi ke langit. Nak tak? Nabi kata, mau. Silakan, kumpul orang. Bila dikumpul orang, Nabi cerita satu persatu. Jadi dua golongan, dua kumpulan. Yang jenis tak beriman ni tetap tak beriman. Dia kata Muhammad ni gila dah, cerita benda-benda yang merapu-rapu. Yang beriman, ada pula yang mereka ini hilang kepercayaan kepada Nabi, ada juga. Dan ada pula yang mereka itu kukuh, lagi kuat keimanan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat apa makna Isra', apa makna Mi'raj. Isra' maknanya perjalanan darat daripada Makkah ke Masjidil Aqsa, jalan darat. Tapi laju Nabi pergi, walaupun pakai jalan darat. Nabi sip pakai unta, pakai satu kenderaan yang paling istimewa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Buraq. Buraq ni tak ada di kampung kita Madinah tu. Si carilah, saya tak payah carilah. Kokot masuk hutan cari ada haiwan nama buraq ke apa, jangan carilah sampai ujung nyawa tak jumpa tuan-tuan. Baik, jangan cari. Buraq ini satu haiwan syurga
yang hanya diberi kepada Nabi SAW untuk perjalanan Isra', iaitu perjalanan darat daripada Makkah ke Palestin, Masjidil Aqsa. Baik. Sampai di Masjidil Aqsa Palestin, Nabi dinaikkan, dimi'rajkan ke langit. Itu makna mi'raj, perjalanan langit. Perjalanan naik ke langit, iaitu mi'raj maknanya tangga naik ke langit. Isra' perjalanan darat, Makkah ke Masjidil Aqsa Palestin. Mi'raj perjalanan tangga naik ke langit, satu langit sampai ke langit yang ketujuh. Tak ada pernah orang pergi sampai ke langit ketujuh nun. Pasal tak ada orang boleh masuk ke sana. Tak ada orang boleh pergi ke sana kerana setiap langit ada penjaga, malaikat-malaikat yang menjaga, dan perlu minta izin untuk naik. Sampai gitu sekali. Kalau siapa-siapa dia kata, kami Ustaz pernah mi'raj tas, pernah naik ke langit, yang tu kita ambil simpan dulu, report pada Pejabatan Kesihatan. Panggil pergi hospital, bawa pergi hospital. Kalau dia kata pernah naik ke langit lah. Orang yang pernah naik ke langit ni tuan-tuan, tapi tak sampai ke langit ketujuh nun. Orang naik ke langit ni, siapa dia? Orang mati je. Siapa-siapa yang pernah mati, boleh angkat tangan dan boleh datang cerita kita. Siapa pernah mati? Tak ada orang pernah pergi ke langit. Okay, baik tuan-tuan. Isra' perjalanan darat, Mi'raj perjalanan langit, naik tangga ke langit. Satu langit ke satu langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, tuan-tuan. Perjalanan naik langit pertama ke langit kedua sahaja, perjalanan dia sudah mencapai 500 tahun baru sampai satu langit. Siapa-siapa ada roket sini yang boleh naik ke langit, silakan. 500 tahun baru sampai satu langit. Nun nak naik ke langit yang ke-7 nun. Kenapa naik sampai ke sana Ustaz? Allah nak memberikan satu benda yang istimewa kepada Nabi, di samping nak menyampaikan satu perkara yang penting kepada Nabi SAW untuk seluruh para umatnya. Iaitulah apa dia? Iaitulah ibadah salat. Tuan-tuan yang kita salat hari ini, ibu ayah sekalian, itu adalah datangnya daripada perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui peristiwa Isra' Mi'raj itu. Allah perintahkan Nabi dengan haji, umrah, zakat, puasa, sedekah dan semua ibadat yang lain, itu melalui perantaraan malaikat Jibril turun bagi tahu dengan Nabi, Allah perintahkan engkau dan umat-umat engkau buat ini, buat ini, buat ini, macam tu. Tapi sembahyang special, mulia, paling agung, Allah jemput Nabi naik terus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kepada Nabi perintah solat. Bermakna tuan-tuan, daripada sekalian seluruh ibadah-ibadah yang ada dalam agama kita, baik haji ke, umrah ke, baik dia itu zakat ke, baik dia itu apa saja ibadah termasuk puasa, sedekah dan sebagainya, paling besar, nombor satu adalah sembahyang. Sebab tu Nabi kata, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salah. Pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan dalam riwayat yang satu riwayat yang lain akan ditanya di alam kubur dia nanti, masuk kubur nanti, yang mula-mula ditanya adalah as-salah, sembahyang. Haji, kita ada sembahyang Haji? Oh, kami pergi haji 5 kali dah malaikat. Malaikat kata, bukan, tak saya tanya haji, saya tanya sembahyang ada tak? Kami tu duit banyak, pergi umrah 5-16 kali. Kami tanya umrah, kami tanya sembahyang. Bayang Pasal sembahyang ni tak pakai duit.
Sembahyang tak pakai duit, siapa-siapa boleh sembahyang. Tak ada alasan saya, wahai malaikat munkar nakir, minta maaflah kami tok dulu di dunia tak dapat sembahyang. Kenapa? Saya ada duit. Saya ada alasan nak pergi dengan Allah Ta'ala. Pasal sembahyang tak pakai duit. Ustaz, mana dia tak pakai duit? Pakai duit tu beli minyak motor nak pergi masjid, pergi surau. Tak, itu orang yang nak pergi masjid surau. Sembahyang ni di rumah. Kalau di rumah pakai duit tak? Tak pakai. Bermakna tuan-tuan, tidak ada alasan, tidak ada excuse diberikan kepada orang-orang yang tidak sembahyang. Mesti sembahyang. Sebab Nabi naik bertemu dengan Allah sendiri, ambil perintah sembahyang daripada Allah sendiri. Tak sama dengan ibadah lain. Maka sebab tu Nabi sebut tadi, perkara utama pertama sekali yang akan ditanya di dalam kubur nanti adalah solat, sembahyang. Wa in qubilat, sekiranya sembahyangnya diterima, maka seluruh amalan-amalan yang lain akan diterima. Kalau sembahyangnya tak diterima, ditolak, wa in ruddat sa'ira amali atau kama qal, kalau sembahyang dia ditolak, seluruh amalan-amalan yang lain pun ditolak dulu, tahan dulu. Walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia banyak umrah, walaupun dia banyak pergi haji, walaupun dia banyak baca Quran, walaupun dia banyak zikir, walaupun dia banyak selawat, walaupun dia banyak bantu orang, tolong orang, segala-galanya dia buat kebaikan atas dunia, sembahyang tak ada, semua tolak tepi. Hari ni penyakit orang kita ni tuan-tuan, orang Islam kita ni, puasa rajin cukup 30 hari tapi sembahyang tak mau. Pelik betul. Yang pertama sekali akan ditanya sembahyang. Malaikat muka nakir tanya dalam kubur, Haji, kita ada sembahyang kami dulu di dunia puasa tak pernah tinggal, 30 hari puasa penuh. Kami tak kira datang bulan tak datang bulan, puasa dia saya kira. Cukup 30. Tak, malaikat muka nakir kata, kami tanya pasal sembahyang. Kita cerita pasal puasa dulu. Bukan main, lawan malaikat kita. Malaikat tak tanya pasal puasa kita dulu, tak. Sedekah kita itu, tuan-tuan ni nak masuk bulan Ramadan, tuan-tuan rajin bagi sedekah makanan di masjid, bagi apa nama kita? Yang malam-malam kita bagi makan tu lepas tarawih tu. Moreh ya. Bagi moreh ke, bagi makanan orang buka puasa di masjid, di surau ke, selagi kita sembahyang, semua amalan yang lain tahan dulu. Maka sebab tu kena selesaikan sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, dia tak boleh buat main qada suka hati. Ustaz, siapa kami hari tu sembahyang zuhur, sembahyang asar, tapi esok kami qada balik, bagi cukup, bagi jadi 5 juga. Tak boleh macam tu, tetap berdosa juga. Siapa-siapa buat perangai macam tu, pergi kebun, bangun pagi dah lewat pukul 9, pukul 10, sembahyang subuh tak sembahyang dah subuh. Lepas tu sarapan, minum kopi, kemudian ambil terkiding, pergi kebun, cari buah hambang, cari buah durian, buah dabai, macam-macam lah di kebun. Lepas tu zuhur tak balik lagi. Orang azan zuhur daripada masjid dengar ke telinga kita di kebun kita, tak balik-balik lagi. Tunggu asar baru balik. Habis asar baru balik. Zuhur tak sembahyang. Tadi subuh dah tak sembahyang dah. Asar, zuhur pun tak sembahyang juga. Siapa ustaz, walaupun kami tinggal, kami qada balik bila qada, kami qada lepas maghrib nanti kami qada lah. Qada subuh, qada zuhur, qada asar, tetap berdosa. Tetap dikenakan azab dan hukum. Kenapa begitu ustaz? Kami sembahyang. Engkau sembahyang tak kena pada waktu yang diwajibkan? Subuh ada waktu, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, tapi kita sembahyang pada waktu yang lain sengaja dengan alasan qada.
berdosa. Habis itu Ustaz, yang kami qada tu wajib qada. Berdosa, tetap berdosa. Kenapa? Sengaja tinggal waktu. Jadi tuan-tuan, tak ada alasan untuk tinggal sembahyang, tak ada alasan. Nabi naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ambil perintah ini, diberikan kepada seluruh umat. Sekiranya seluruh amalan-amalan yang dibuat oleh umat Nabi ini tanpa ada sembahyang, seluruh amalan itu tahan dulu, tolak dulu, jangan dikira dulu. Kira sembahyang dulu. Ada sembahyang, baru kira dia punya amalan yang lain. Jadi tuan-tuan, rugi je. Maka sembahyang jangan kita buat main-main. Jangan tinggal sembahyang. 5 je tuan-tuan. Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa taala 50 kali terima ibadah solat. Tapi minta kurang tinggal jadi 5 je. Tu pun susah dah kita nak buat. Nabi Musa kata, wahai ya Muhammad, 5 tu pun umat kau tak mampu buat, tak boleh buat 5 tu. Kata Nabi SAW, aku sudah segan, malu untuk aku bertemu dengan Allah Ta'ala, nak minta kurang lagi daripada 5. Siapa aku reda untuk umat aku jalani 5 ini. Betul tak? Betul. Kita tak buat. 5 pun tak buat. Kadang-kadang orang tu solat sehari semalam 4 je, kadang-kadang 3 je, kadang-kadang 2 je, kadang-kadang 1 je, kadang-kadang syekh dah langsung. Lepas tu bila musim raya, dialah awal sekali beli baju raya, beli TikTok 5-6 pasang. Orang beli sepasang, dia beli 5. Semangat nak raya. Kan? Kalau dia kata, kalau saya mati nanti, suruh tuan imam lah mengimamkan jenazah saya, baca bagus-bagus, jangan salah satu huruf pun. Dulu di kita orang belajar Fatihah pun kau tak datang masjid, tapi suruh Pak Imam baca, bukan main bagus untuk dia. Batu nisan, suruh letak batu nisan, tulis nama cantik-cantik, bagus-bagus. Mati nak macam Islam, kahwin, nikah, cerai nak macam Islam, tapi hidup atas dunia entahlah. Okey tuan-tuan, kalau engkau nak mati macam Islam, hidup kena macam Islam. Islam tak pernah larang kita menggunakan sebarang teknologi dan juga kemodenan dunia, tak. Datangnya handphone, kita boleh pakai handphone. Orang ada WhatsApp, kita pun WhatsApp. Kita ada TikTok, kita ada FB, Instagram. Tak larang. Tapi sedarlah diri engkau Islam, maka waktu sembahyang. Jangan sampai ber-FB, ber-TikTok dan sebagainya sampai tinggal waktu sembahyang. Bangun pagi awal sebelum subuh, ajak orang, sama-sama kita solat tahajud, solat subuh, tapi dia tidur balik lepas update status di FB, tidur balik. Macam pernah buat juga kita ni. Bukan main dia. Bulan puasa nanti, bulan Ramadan nanti, orang tadarus Quran ni, dia pergi duduk sebelah Pak Imam. Mari sama-sama kita bertadarus Al-Quran, mendapatkan keberkatan Ramadan. Habis update, tutup handphone, balik. Dia tak baca juga. Nampak? Jadi hidup dia tak menentu, tak menampakkan sebagai seorang Muslim, tapi mati nak macam orang Islam, nikah kahwin nak macam orang Islam. Kalau nak mati macam orang Islam, maka hidup mesti seperti orang Islam. Salat terutamanya tak boleh tinggal. Salat tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu tanpa kita melakukannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggal sembahyang, orang yang tinggal solat ini, dia ini diberikan kehidupan dia dengan kesempitan.
diberikan kepada dia sempit pada rezeki, sempit pada kehidupan, sempit pada kasih sayang dan perasaan, sempit. Sempit segala-galanya. Rezeki sempit ibu-ibu. Orang tinggal sembahyang. Jangan compare kita dengan, jangan banding kita dengan orang bukan Islam. Ustaz, orang bukan Islam tak sembahyang pun tapi kaya raya. Jangan banding dengan mereka. Mereka Nabi dah sebut, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ini penjara bagi orang Muslim, tetapi syurga bagi orang kafir. Tapi syurga sebenar di akhirat mereka tak dapat. Kita yang dapat. Kita ini di dunia ini berasa macam penjara. Kenapa? Pergi kebun, masuk pukul 1:30, kena balik rumah teringat pasal nak kena sembahyang. Pergi jalan-jalan, minum-minum di kedai, bunyi azan waktu asar, nak kena pergi cari tempat sembahyang. Rasa kita ni macam dikawal, dijaga. Itulah Islam, kerana dia ada peraturan. Orang yang tak sembahyang, rezeki sempit, rezeki dia tak dibesarkan, tak dicambahkan, tak ditambahkan. Orang pergi kebun, pergi kerja pagi-pagi, tapi dia sembahyang subuh pagi tadi, maka hasil dia yang dia dapat hari ini, esok, lusa, bulan depan bertambah-tambah. Kita ini pergi kebun lebih awal daripada orang tu, tanpa solat, tanpa sembahyang, pergi kebun, balik lewat. Tapi ujung-ujung kita sampai habis umur, sampai ketua, kita dapat penghasilan banyak tu juga. Lebih daripada orang. Kenapa? Rezeki tak masuk. Rezeki tidak bercambah, tidak bertambah. Pasal tinggal sembahyang. Kalau tak percaya tuan-tuan, amalkanlah hidup cara begitu. Kenapa? Saya ni buka kebun, buka ladang lebih besar daripada orang. Tapi orang lain tanam sawit, jadi buah besar, buah lebat. Kami tu kebun 20 ekar, ladang 20 ekar, tapi sawit siap mau tumbuh, siap mau jadi, buah kecil, buah tak keluar. Habis duit banyak beli baja, tapi buah tak ada. Cek balik sembahyang. Masalah sembahyang. Orang yang tak sembahyang diberikan mereka itu dengan kehilangan berkat dalam kehidupan rumah tangga. Maka sebab tu rumah tangga dia kadang-kadang dia rasa tidak aman. Duduk dalam rumah, tengok muka isteri, tengok muka bini. Kadang bini tengok muka suami, rasa meluat, rasa marah, rasa geram, rasa benci. Tak boleh duduk dalam rumah. Sebab tu suami ni kadang-kadang tuan-tuan, balik rumah rasa panas, rasa tak boleh duduk dalam rumah, balik sekejap, mandi, pakai baju, makan tengah hari, pergi kedai. Bini masak dah, tapi makan di kedai. Pagi-pagi bini buat sarapan, dia pergi kedai juga, minum di kedai. Lebih lagi kalau kedai tu toki dia janda. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf ibu-ibu. Contoh je, laki tak boleh lekat di rumah. Pagi kedai, sarapan di kedai. Tengah hari saya lagi balik tengok isteri masak apa. Ingat nak makan, buka tudung saji. Ingat nak makan, rupanya tutup balik. Lepas tu pergi kedai, makan di kedai. Petang saat lagi janji dengan kawan nak jumpa di kedai, minum-minum di kedai. Malam saat lagi di kedai lagi. Rumah ni balik tidur je. Tu pun tidur, bini pusing belah sana, lelaki pusing belah sini. Hilang kasih sayang, hilang perasaan, cinta, sayang, kasih pada isteri, pada suami, pada keluarga, pada anak-anak. Dengan anak-anak tak peduli, dengan anak-anak biarkan. Anak-anak nak jadi apa, jadilah. Beri handphone seorang satu, terpulang kau orang lah. Kau orang nak main apa, nak tengok apa, silakan lah. Ujung-ujung kita sudah anak dah besar, anak nak kahwin dah. Tapi kasih sayang tidak ada dalam rumah tangga. Kerana kita tidak sembahyang tuan-tuan. Orang tak sembahyang ni tuan-tuan, dia telah kehilangan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dia hilang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "Nasullaha
fanasiyahum. Mereka itu melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Allah tak ambil peduli dengan mereka. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, orang tidak salat, orang tak sembahyang ni tuan-tuan, dia itu terlepas daripada penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man taraka as-salah muta'ammidan bari'at minhu zimmatullah wa rasuluh." Siapa-siapa tinggal sembahyang dengan sengaja, mereka itu akan terlepas daripada penjagaan Allah, perlindungan Allah dan Rasulnya. Maka sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita yang duk kena semua benda. Musibah, bala bencana, malapetaka, orang lain tak kena, kita je kena. Kejap-kejap motor rosak. Baru repair motor, kereta pula rosak. Repair kereta habis beribu-ribu, tiba-tiba dapur sebelah rumah pula terbakar sebelah. Contoh saja. Na'udzubillah. Lepas tu pula hilang itu, hilang ini, duit hilang, itu hilang, macam-macam berlaku dengan kita aja, asyik kita aja. Syek balik, rupa-rupanya sembahyang. Sembahyang kita tak buat. Bermasalah dengan sembahyang. Jadi hati-hati tuan-tuan. Orang yang tinggal sembahyang, kata Nabi tadi, dia itu terlepas daripada penjagaan Allah. Allah tidak melindungi dia, Allah tidak menjaga dia, dan Allah tidak pedulikan dia. Kerana solat. Dan solat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi SAW ketika naik ke langit, Nabi diperlihatkan neraka, yang dalam neraka itu ada berbagai-bagai siksaan, azab yang diterima oleh orang. Jadi Nabi tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, orang itu aku lihat dia itu dihempas kepala dia, dihentak kepala dia dengan batu yang besar daripada neraka dan pecah, hancur, berkecai. Kemudian cantum balik, kemudian dihempap lagi, pecah, hancur, berkecai, cantum balik, hempap lagi, pecah, hancur, berkecai." Meraung, menjerit, menangis, tak ada siapa yang tolong dia. "Kenapa begitu wahai Jibril?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, orang ini dulu di dunia kerana dia itu haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum." Dulu di dunia dia itu berat kepala dia, nak rukuk, nak sujud sembah Tuhan. Makna apa? Orang tak sembahyang. Orang tidak salat. Di akhirat Nabi diperlihatkan pada Isra Mi'raj itu, orang itu dihempap kepala dia, dihentak kepala dia dengan batu yang besar daripada neraka, sehingga pecah, hancur, berkecai seluruh tubuh dan badan dia, dan cantum balik tanpa henti, tak ada henti walau satu saat, kerana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala buat kerja apa yang diperintahkan oleh Allah Taala tanpa ada waktu rehat, tak ada berhenti. Tuan-tuan tengok orang yang kena aksiden, kena langgar kereta, na'udzubillah, hancur berkecai tubuh badan dia, pecah kepala dia, hancur terkeluar otak dia, berkecai segala seluruh badan dia. Orang itu tuan-tuan, dia mati, lepas tu habis sekali je. Orang yang diazab di neraka ni, pecah, hancur, berkecai, tak habis-habis sakit dia, dicantum balik, diulang balik, begitulah sampai bila-bila. Kerana apa? Kerana sembahyang tak berbaloi betul. Tak berbaloi di dunia dulu, aku bagi makan, aku bagi pakai, aku bagi minum, aku bagi segala-galanya yang kau nak. Dulu kau berada di atas dunia ini, tak ada apa-apa selai sepinggang je. Tak ada apa-apa. Aku beri dengan engkau sedikit demi sedikit. Bagi rumah, bagi anak pinak, bagi isteri, bagi suami, bagi kenderaan, bagi kebun, ladang dan sebagainya. Makan dan minum. Tapi di akhirat nanti diazab, disiksa sebegitu teruk, tidak berbaloi dengan apa yang kita dapat di dunia. Tinggal di dunia ni malas je tuan-tuan, kerana malas je.
Orang yang Nabi sebut tadi, orang itu yang menghentak kepala dia dengan batu itu kerana dulu di dunia bermalas-malas untuk solat. Dia bukan orang kafir. Orang kafir lebih lagi lah, dia azab, dia seksa lebih teruk. Ni ceritanya orang Islam ni yang beriman ini. Dia dulu di dunia hanya malas-malas sembahyang. Bukan dia kata sembahyang tak wajib. Dia tahu sembahyang wajib, tapi malas. Tuan-tuan, berapa ramai kita lihat anak muda kita hari ini sembahyang Jumaat. Besok tadi Jumaat. Orang sembahyang Jumaat, khutbah sedang dilangsungkan, kita masih lagi di atas motor, di jalan raya. Kita masih ada lagi yang umur macam kita 60-an, 70-an, masih berada di dalam kebun, di ladang. Tak balik rumah lagi. Waktu Jumaat, khutbah sedang dibacakan. Seolah-olah dia hidup atas dunia ini, seolah-olah tak ada apa-apa pun perkara yang boleh mengarahkan dia. Seolah-olah tak ada Tuhan yang boleh mengarahkan dia segala sesuatu. Hidup dalam dunia ni, aku, Tuhan lah. Tapi masuk kubur nanti, baru dia akan merasai azab dan derita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak salat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu semua ini dilemparkan ke dalam neraka saqar, api yang menyambar-nyambar, api yang menjilat-jilat, api yang membakar. Kenapa kena lempar dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka kata dulu kami di dunia kami tidak sembahyang. Itu je. Selain dia dikenakan, dihempap kepala dia hancur berkecai, dia juga dibakar dalam neraka saqar. Ustaz, takkan begitu sekali Tuhan buat dekat saya? Saya ni kan Islam. Saya di dunia dulu kan mengucap syahadah. Saya di dunia dulu sedekah. Saya pergi haji, saya pergi umrah. Saya cuma salah sikit dia Ustaz, iaitu salah saya kurang sembahyang. Rasa rajin sembahyang, rasa malas tak buat, rasa tak sakit lutut, tak sakit kaki, tak gaut, sembahyang. Rasa gaut, tinggal sembahyang. Betul? Takkan kita nak, kalau sakit sikit, demam sikit, nak tinggal sembahyang? Sembahyang ni tak boleh berdiri, boleh duduk. Orang sakit gaut boleh start motor juga pergi minum kopi di kedai. Contoh je, tak ada di sini, tidak ada orang di sini sakit gaut, di sini tak ada. Di kampung kita tak ada orang sakit gaut, contoh je. Tapi ada orang yang gaut, dia cakap sakit kaki, tak boleh makan kacang panjang, tak boleh makan udang, tak boleh makan sotong, tapi pergi kedai sana sembang-sembang dengan kawan, kena nasi goreng sotong. Balik rumah mengadu sakit lutut, sakit kaki dekat bini. Lepas tu sembahyang tak boleh. Sembahyang sakit tak boleh. Padahal boleh duduk, tak boleh. Duduklah, duduk macam ni, sembahyanglah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh je sembahyang. Kenapa tidak sembahyang? Kalau nak, boleh. 1000 daya, boleh buat. Maka sebab itu tuan-tuan, sembahyang satu benda yang tidak boleh ditinggalkan, dibuat main-main, dianggap kecil dan remeh dengan sembahyang. Kerana orang tak sembahyang, tuan-tuan tahu, jenayah paling besar sekali di dalam dunia, jenayah paling besar sekali dalam dunia, di dalam agama Islam adalah tinggal sembahyang. Lebih besar daripada segala jenayah. Kerana orang tinggal sembahyang termasuk dalam jenayah syariah. Tinggal sembahyang, dosa paling besar sekali tinggal sembahyang. Baik, wallahu a'lam. Habis cerita pasal sembahyang, tuan-tuan, itu satu pengajaran daripada ibrah daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Sikit lagi tuan-tuan saya habiskan. Yang kedua, Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj naik ke langit, Nabi diperlihatkan
syurga. Tadi cerita neraka, ini cerita syurga. Nabi dilihatkan dalam syurga itu. Syurga ni tuan-tuan, bau dia, tanah dia, kaki yang kita pijak dalam syurga itu, bau dia wangi, harum. Tak ada wangi itu di dunia, tak ada perfume itu di dunia, di syurga aja. Tapi dalam wangi-wanginya syurga itu, Nabi tercium satu wangian yang lain, sangat wangi, terlebih wangi, wanginya lain daripada wangi yang biasa. Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, daripada mana datangnya wangian tersebut? Maka jawab Jibril, wangian itu adalah daripada perkuburan yang namanya, satu orang perempuan namanya, ibu-ibu, nama dia Masyitah. Kita boleh bacalah dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj ni. Masyitah ni siapa dia? Masyitah ini seorang tukang sikat rambut kepada anak Fir'aun. Fir'aun kan mengaku dia Tuhan. Fir'aun ini suruh semua penduduk dan rakyat dia mengaku dia Tuhan. Satu hari Masyitah menyikat rambut, sikat rambut siapa? Salah seorang anak Fir'aun perempuan. Sikat itu tiba-tiba terjatuh. Jatuh sikat itu dan terkeluar daripada mulut Masyitah itu Bismillah. Dia sebut Bismillah, dengan nama Tuhan Allah. Maka anak Fir'aun kata, siapa Allah itu? Bapa aku ke? Ayahku ke? Ayahku kan Tuhan. Jadi bapa aku ke? Tak, kata Masyitah. Jujur dia jawab, tak, Allah itu Tuhan aku, Tuhan engkau dan Tuhan bapa kau. Ada Tuhan selain bapa aku? Ya, Tuhan yang maha mulia, maha agung dan maha besar. Masyitah anak Fir'aun kata, baik kalau begitu aku akan ceritakan perkara ini kepada bapa aku. Masyitah tak takut. Dia kata, silakan beritahu dengan bapa kau. Maka dicerita dengan Fir'aun. Fir'aun panggil, wahai Masyitah, betulkah apa yang disampaikan oleh anak aku, bahwasanya ada Tuhan selain daripada aku? Ada Tuhan di atas aku? Ya, kata Masyitah, Tuhan aku dan Tuhan engkau Allah, kata Masyitah. Fir'aun marah kepada Masyitah dan akhirnya dibunuh Masyitah dengan cara dibuat satu kawah api yang besar, dididihkan airnya, dilemparkan seluruh keluarga Masyitah bermula dengan anak-anak dia. Anak dia yang kecil-kecil ni lempar seorang. Tapi Masyitah kata, sebelum Masyitah dah tahu dah dia akan kena azab sebegitu, tapi sabar hati dia, tahan hati dia, dia tetap tidak mengaku Fir'aun sebagai Tuhan, tapi Allah sebagai Tuhan. Mempertahankan apa? Mempertahankan kalimah Bismillah, dengan nama Allah yang tadi tu. Bayangkan tuan-tuan, anak dia seorang yang kecil-kecil ni, seorang dilempar dalam kawah api yang mendidih, sehingga maksudnya direbus badan mereka hidup-hidup, sehingga terlerai, hancur daging-daging mereka. Masyitah pesan, beritahu dengan Fir'aun, satu permintaan aku, nanti engkau tolong kumpulkan seluruh tulang-tulang kami anak beranak ini, tolong kebumikan dalam satu kubur. Fir'aun kata, okey, no hal, yang itu tak ada masalah, tapi aku akan menghukum kau kerana engkau tidak mengaku aku sebagai Tuhan. Dia mempertahankan Bismillah, iaitu Allah itu, lafaz Allah itu. Maksudnya mempertahankan kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Direbus dalam kawah seluruh anak-anak dia, sehingga kan kata Masyitah, aku melihat anakku yang terakhir yang masih lagi menyusu badan, anak yang kecil masih menyusu badan, dilempar dalam kawah yang api menggelegak, hancur lebur seluruh tubuh badan mereka. Kerana mempertahankan kalimah itu, iaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah itu, mereka direbus di dalam kawah sehingga hancur lebur tubuh badan mereka. Hari ini orang Islam kita, umat Islam kita, berapa ramai nak keluar daripada agama Islam? Yang tak mengaku Islam sebagai agama ramai.
Yang dia kata Islam itu kolot, Islam itu agama yang menindas, Islam itu agama yang mengongkong. Itu tak boleh, ini tak boleh. Nak minum sebarang-sebarang tak boleh. Nak sekali-sekala kami nak tukar minum-minum ni, asyik minum cola, Pepsi, Milo, kopi panas, kopi ais, Neslo. Sekali-sekala nak tukar kepada apa? Tukar kepada Heineken, Tiger, Carlsberg. Tak boleh. Islam tak bagi. Islam ni mengongkong. Kita kata Islam mengongkong. Kami ni ustaz, kami ni kerja cari rezeki untuk bawa balik pada anak bini makan. Siang pergi kebun sawit, balik pergi kebun tanam sayur pula petang. Lepas tu esok pagi, awal-awal pagi pergi ke pekan nias sekejap, masuk kedai yang 4 nombor tu. Cari rezeki. Bukan banyak, RM2 je. Paling-paling banyak kami beli RM10. Macam ya je. Cari rezeki. Itu pun tak boleh. Boleh, yang boleh tadi tu pergi kebun, pergi ladang, tanam sayur boleh. Yang kau pergi kedai nombor tu yang tak boleh tu. Tapi rezeki juga ustaz, rezeki tapi tak reda, Tuhan tak reda. Tuhan tak suka yang tu. Kita kata Islam mengongkong, Islam ini tidak bebas. Tak. So Islam ni tuan-tuan mudah, senang jalan hidupnya. Tidak ada kongkongan, tidak ada sebarang yang menahan seluruh umat dia, tidak. Semua. Tetapi apa-apa yang sudah dicatat dalam Quran, dalam hadis, yang tu je jangan buat. Minum arak, judi, apalagi zina, dan yang lain-lain daripada itu, yang disebutkan makan babi, apa sebagainya, itu saja. Lain semua boleh. Orang lain bukan Islam makan tom yam, kita malah makan tom yam juga. Siapa kata Islam kongkong? Tak ada. Orang makan apa? Makan, tak kira apa berbagai-bagai jenis makanan, saya pun tak pandai sebut. Semua boleh. Yang disebut, yang dilistkan dalam Quran, dalam hadis, itu je tak boleh. Sikit sangat je. Tapi kita ni nak hidup cara macam orang yang bukan Islam. Akhirnya bila tak boleh, kita kata Islam mengongkong kita. Tak, Islam tak kongkong. Dalam Islam semua boleh, melainkan yang dicatat dalam Al-Quran dan hadis dia tak boleh. Itu je. Sikit sangat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyiatah mempertahankan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita hari ini dengan sebab kita susah, kita miskin, ramai orang lari keluar daripada Islam. Nun di negeri-negeri kita yang di Semenanjung tu banyak tuan-tuan. Di pejabat-pejabat agama, fail bertimbun-timbun tinggi, fail nama-nama orang Islam yang minta kebenaran nak keluar agama, nak pindah agama lain. Kerana dia kata Islam ni agama yang kongkong, tidak bebas. Itu je. Masyiatah mempertahankan agama dia, mempertahankan kalimah Allah dia. Kita ini kerana sebab kesempitan kehidupan, sebab kerana kita ini nak mendapatkan sesuatu, sanggup tukar agama. Baik. Yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, pengajaran daripada Isra' Mi'raj. Pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini, yang ketiga, iaitulah Nabi SAW diperlihatkan di neraka, balik neraka pula. Tadi pergi ke syurga, balik ke neraka pula. Nabi dilihatkan dalam neraka, ada orang yang dia ini kuku dia tumbuh daripada besi, daripada tembaga, tajam, panjang. Orang ini, tangan dia, kuku dia yang tajam tadi mencakar-cakar muka dia, tubuh dia, badan dia, dada dia, hancur lebur seluruh isi-isi daging-daging dia. Kenapa?
Kata Jibril, ya Muhammad, orang ini dulu di dunia orang yang suka makan daging saudaranya sendiri. Apa maknanya? Makan daging saudara sendiri. Orang yang suka makan orang? Bukan. Maksud dia di dunia dahulu, dia ini suka mengumpat. Mulut dia tak jaga, lidah dia tak jaga, suka cerita hal orang, cerita hal keburukan orang, cerita tentang rumah tangga orang. Tak boleh dengar sikit pasal hal rumah tangga orang, pergi canang cerita satu kampung. Daripada asal-asal dia seorang je yang dengar, yang tahu cerita itu, habis seluruh satu kampung cerita. Dalam WhatsApp group, dalam Telegram, dalam FB, semua habis dia cerita hal orang. Orang ni tuan-tuan di akhirat mencakar-cakar muka dia dan dia memakan daging yang busuk. Ada di sebelah dia daging yang baik, daging yang bagus dia tak makan, dia makan daging yang busuk. Kerana kata Jibril, di dunia dulu orang yang suka mulut dia ini cerita hal keburukan orang, cerita hal masalah orang, rumah tangga orang, maksud dia mengumpat. Tuan-tuan, mengumpat ni apa dia? Umpat ni adalah engkau menyebut ataupun menceritakan benda-benda yang tak suka didengar oleh seseorang tentang diri dia. Umpat lah. Mana yang umpat? Betul Ustaz. Bukan saya mengumpat, dia betul. Kalau betul, itu namanya ngumpat. Kalau tak betul, itu namanya fitnah. Dua-dua salah. Tengok. Isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi satu hari Nabi duduk bersama dengan Sayyidah Aisyah, duduk dengan isteri Nabi yang seorang lagi namanya Safiyah. Duduk dan Safiyah bangun. Bila Safiyah bangun balik, Aisyah kata apa? Sayyidah Aisyah kata apa kepada Nabi? Tengok tu, isteri kau seorang tu pendek orangnya. Situ satu patah perkataan dia, pendek orang dia. Safiyah tu jenis rendah sikit. Dia kata pendek orangnya. Apa Nabi kata kepada Aisyah? Ya Aisyah, engkau telah menyebut satu perkataan yang mana perkataan itu kalau dicelup di dalam lautan habis busuk seluruh lautan hanya kerana satu patah perkataan tadi je. Kau kata kat dia pendek. Mengumpat dia tu. Aisyah, aku tidak suka, aku tidak redha dengan perkataan itu. Yang mana satu patah perkataan itu kalau dicelup, dimasukkan dalam lautan yang luas itu, busuk seluruh lautan hanya satu patah perkataan tadi. Tuan-tuan, kita ini cerita mengumpat hal orang bukan satu patah. Dalam WhatsApp ni, dalam telefon ni, panjang melirik-lirik. Cerita hal orang bermula daripada kronologi mula-mula berlaku sampai habis cerita pasal orang. Tu kita orang semua tahu tak? Tu anak Pak Haji kita tu baru balik, bapak dia baru je balik umrah. Tapi sayang betul anak dia tu yang mana? Yang perempuan tu lah. Perempuan yang mana? Perempuan yang bongsu sekali tu. Pakai seluar pendek, tudung tak pakai, naik motor dengan jantan mana. Cerita habis semua. Satu persatu, pukul berapa, hari apa, semua. Ustaz, betul Ustaz, kami nampak betul. Kalau betul itu namanya mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Kalau salah orang, muka semacam dengan dia. Dan tahu orang lain, anak orang lain. Bukan anak Pak Haji tu, anak orang lain. Muka anak semacam dengan dia, kita tengok. Kalau tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa besar. Kalau betul sekalipun, mengumpat. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Cak Yah cerita hal orang. Kalau betul nak perbaiki,
pergi jumpa Pak Haji tadi, Ji, minta maaf, kami cakap, minta maaf, jangan marah kami ya. Masa kita pergi haji itu hari, pergi umrah, kita si ada di rumah, kesian kami nangga. Anak perempuan kita seorang tu macam ya. Lebih baik Ji, kalau macam ya, kami nangga dia suka naik motor dengan seorang lelaki. Baik panggil lelaki itu datang rumah, bagi kahwin lah. Selesai cerita. Macam tu lah. Ini tak, kita cerita seorang. Kalau boleh duduk berkumpul bawah pokok, memang pokok tu sampai berbuah. Dengar cerita kita tu. Mengumpat, mengata orang. Satu ketika, sahabat Nabi duduk bersama dengan Nabi, berkeliling, dan bangkit seorang lelaki pergi. Sahabat-sahabat yang lain berkata kepada bercerita-cerita di kalangan mereka. Nabi dengar cerita pasal kawan tadi, sahabat tadi yang bangun pergi tadi, cerita tentang keburukan dia. Maka apa kata Nabi SAW? Kamu semua pergilah berkumur. Kenapa kena berkumur ya Rasulullah? Kami asyik makan apa-apa, asyik makan daging. Kenapa kena pergi berkumur? Baru kejap tadi kamu orang makan daging saudara kamu sendiri, iaitu pada mengumpat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita ni, penduduk kampung Madinah ini, jagalah, berhati-hatilah dengan mulut kita. Kita ni tuan-tuan datang dengan satu bangsa kita yang satu, duduk di kampung ini, buka kampung ini, jadikan sebagai negeri kita, tempat tinggal kita, tempat makan minum kita, tempat cari rezeki kita. Engkau dengan jiran sebelah, saudara satu bangsa. Engkau dengan seluruh penduduk kampung ini satu bangsa. Tak payahlah cerita hal keburukan dia. Kalau betul dia ada masalah, bincang, selesai masalah. Jangan perburukkan sesama bangsa kita. Kita ini bila memburukkan sesama orang, lebih lagi sesama bangsa kita ini, mengakibatkan bangsa itu tidak jadi kembang, bangsa tidak akan menjadi kuat, bangsa akan lemah, pecah. Kenapa? Kalau kau asyik kutuk aku, cerita keburukan keluarga aku, mak aku, ayah aku, ujung-ujung nanti mereka pindah daripada sini, lama-lama seorang pindah, habis bangsa kita berpecah, cerai-berai. Kalau ada masalah, jumpa ketua kampung, jumpa KK. Ada masalah, jumpa tuan imam, selesaikan. Jangan kita asyik memburukkan saudara, tetangga, jiran dan sebagainya. Hidup dalam sebuah kampung yang bersatu padu, bersatu hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Maka perbaikilah hubungan di antara mereka saudara-saudara kamu. Jangan pecah belah. Jangan benci-membenci. La tabaghadu wa la tahasadu wa la taqata'u wa la tadabaru. Kata Nabi SAW, jangan benci-membenci, jangan musuh-memusuhi, jangan hasad dengki, jangan bergaduh berkelahi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah seluruh kamu semua ini saudara-saudara yang satu. Ini tak tuan-tuan, dengan jiran sebelah pun sama-sama datang sini cari makan kan. Kita yang sama-sama buka kampung ni. Bapak kita dulu, atuk kita dulu yang buka kampung ini, datang sini cari makan. Tapi anak beranak, sama-sama jiran tetangga pun hasad dengki, iri hati. Orang tu tadi beli motor baru, kita sakit hati buat apa? Orang tu dia nak sambut raya, beli cushion baru, beli kapet baru, beli langsir baru. Kenapa sakit hati dengan dia? Kita pun belilah baru. Kan tuan-tuan? Ini tak. Orang beli langsir baru, salah. Orang beli kereta baru, salah. Orang tambah dapur baru, bagi besar sikit pasal anak cucu dia ramai balik beraya, pun salah. Ujung-ujung orang tu beli slipper baru pun salah. Slipper pun salah. Jadi tuan-tuan,
Satukan seluruh penduduk kampung kita ini dengan kesatuan yang kuat, hati yang padu, kerana kita ini adalah saudara. Kita ini adalah sama-sama datang cari makan. Kita ini sama-sama satu bangsa, yang mana kita ini dengan persaudaraan kita ini akan membuatkan kita semua ini ke syurga. Jangan pecah belah. Tuan-tuan, kita sudah telah melihat di banyak tempat di kampung-kampung yang lain, dengan sebab mulut pecah seluruh satu kampung. Akhirnya seluruh adik-beradik, sanak saudara satu bangsa pecah, hilang macam tu je. Ada yang pindah, ada yang lari, ada yang ke mana-mana. Tak kuat kerana mulut. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga mulut, jaga persaudaraan sesama kita. Nanti di masuk kubur, nanti mati, nanti Allah, malaikat tanya, "Wa man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab. Sebab apa tak boleh jawab? Sebab macam mana nak jawab Allah itu Tuhan aku, sedangkan Allah suruh kita ini bersaudara, tapi kita bergaduh berkelahi di atas dunia. Tak boleh jawab. Siapakah Nabi kamu? Waman nabiyuka? Siapakah Nabi kamu? Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab Nabi ajar persaudaraan. Nabi ajar kita ini seluruh umat bersatu padu. Tapi atas dunia berkelahi, bergaduh dan sebagainya. Maka tak boleh jawab siapa Nabi kita. Dan ditanya, waman ikhwanuka? Siapakah saudara-saudara kamu? Tak boleh jawab. Kenapa? Sebab di dunia dulu asyik berkelahi, bergaduh, jiran sebelah bergaduh, dengan jiran nun bergaduh, dengan jiran depan bergaduh, dengan jiran belah belakang pun gaduh, ujung-ujung tingkap semua dipalang, dipaku habis semua. Tak nak tengok. Tak boleh buka tingkap belah sini, belah kanan. Sakit hati tengok jiran sebelah. Pasal Pak Haji itu kahwin lagi satu. Susah hati apa? Suka hati dia lah, dia duit banyak. Sakit, kenapa kita nak marah dengan dia? Maka tuan-tuan, akhir sekali, marilah sama-sama kita memperkukuhkan, mempereratkan, menguatkan hubungan persaudaraan sesama kita semua. Jauhkan malam ni tuan-tuan, jauhkan sifat perangai yang lidah kita, mulut kita ini suka nak mengata orang, nak kutuk orang, kawan kita, saudara mara kita, jiran, tetangga kita. Tak ada guna, tidak ada penyelesaian dan tak jadi apa-apa manfaat kepada kita. Kalau kita ini berasa tak suka, tak senang dengan satu perkara, bawa perbincangan, selesai masalah. Okey? Dan Nabi SAW pesan kepada kita, tidak halal bagi seorang Muslim berkelahi lebih daripada 3 hari. Tuan-tuan, tak halal orang Islam bergaduh masam muka, berkelahi, tak bertanya khabar sesama mereka lebih daripada 3 hari. Maksudnya Ustaz, kita bolehlah berkelahi 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari je boleh berkelahi. Maksudnya kalau dah terlebih, mana ada orang berkelahi hari ni besok baik semula. Sebab tu Nabi kata paling-paling lama 3 hari bagi masa mereka itu untuk bermaaf-maafan. Kita bukan 3 hari, 13 tahun. Tu pun bersalam masa jumpa sembahyang raya aja. Lepas sembahyang raya bersalam itu je. Habis raya kelahi lagi, bergaduh lagi. Adik-beradik pecah belah kerana tanah dan sebagainya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini mendapat rahmat, kebaikan, sedikit manfaat kepada diri kita semua, untuk kita jadikan panduan dan juga pengajaran dalam kehidupan kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan dengan kebaikan, diberikan dengan rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Mohon kemaafan kerana mengambil masa yang sedikit panjang daripada tuan-tuan sekalian. Maklum kita datang sekali-sekala. Kalau mau datang tiap-tiap malam, tak lama, paling-paling pun 2-3 jam saja. Jadi malam tu kita panjang sikit, lama sikit kerana kita
nak ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa kita sampaikan tadi tak dapat 10, dapat sikit je pun jadilah dapat faham masuk dalam hati kita, insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.